Kepada seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai dan menggunakan WhatsApp, sila berhati-hati. Boleh katakan semua orang dalam handphone ada WhatsApp. WhatsApp itulah kau gunakan untuk communicate dengan kawan kau, family kau, saudara kau, bos kau. Scammer ni punya bijak, dia berjaya mengambil kau punya WhatsApp kau, dia berjaya curi dan dia menjadi engkau. Dia menjadi pemilik kepada WhatsApp kau. Rahmat nak ajar bagaimana untuk memastikan WhatsApp kau tidak jatuh atau tidak berjaya dicuri oleh scammer atau hacker. Lakukan tips ini. Korang semua kena buat. Wajib buat. Kau jangan tunggu dah kena baru kau sibuk nak tanya aku baru kau nak buat. Sebelum kena ni buat. Kepada semua pengguna WhatsApp wajib buat setting ni sekarang juga. Pertama sekali kau pergi dekat WhatsApp kau. Okay, kau faham kan maksud aku WhatsApp tu apa? WhatsApp tu yang warna hijau lah. Aku tak boleh nak sebut nama dia full dalam ni, nanti kan kena suspend pula. Pertama sekali kau tekan button setting. Kau cari dekat kau punya WhatsApp tu mana yang ada perkataan setting, kau tekan button tu. Kalau yang tak ada perkataan setting tu, kau pergi dekat bahagian atas tu ada 3 button tu, kau tekan 3 button tu, kemudian kau akan nampak button setting tu. Lepas kau tekan button setting, kau tekan button account. Lepas kau tekan button account, kau tekan button two-step verification. Kemudian kau turn on kan dia. Lepas tu kau masukkan 6 digit PIN atau password yang kau seorang je ingat, orang lain semua pun tak tahu. Skandal kau tak tahu, bini kau tak tahu, kawan kau tak tahu, mak ayah kau tak tahu. Hanya kau seorang je yang tahu. Barulah nama dia password. Password jangan masuk nombor yang sama je. 0000 111 222 tak nak. Nombor tu sangat mudah di break atau dicuri oleh scammer. Jangan masukkan tarikh lahir kau sebagai password sebab semua orang tahu tarikh lahir kau. Engkau setiap tahun kau upload terima kasih kepada yang mengucapkan birthday kepada saya, padahal tak ada orang pun bagi ucapan kat kau. Kau saja je nak wish supaya orang boleh komen balik bagi ucapan kat kau kan. Masukkan password yang ada 3 favorite nama kau dan kemudian kau rojakkan dia. Pastikan kau ingat nombor password tu sebab kalau kau dah tak ingat nombor password, alangkah malangnya nasib kau. Lepas ni kau pula yang tak boleh masuk dalam WhatsApp kau. Kalau dia minta email, kau bagi email kau supaya kalau ada masalah, email kau akan membantu kau. Sekarang juga rakyat Malaysia lakukan setting ini. Ni video ni korang save, simpan dalam handphone kau. Aku dah ajar ni, kau ikut sahaja. Tak nak WhatsApp kau kena curi atau kena hack, kau dengar cakap aku. Sebab lepas dia dah curi kau punya WhatsApp, dia akan menyamar sebagai kau. Dia akan mesej semua family dan kawan-kawan kau. Dia pinjam duit family dan kawan-kawan kau. Yang family dan kawan kau ni yang sangat pemurah pula, nampak je WhatsApp itu nama kau, nak pinjam duit, terus dia bagi. Dah ramai kena scam gara-gara kau tak pandai nak setting handphone kau. Nak tahu apa yang patut kau buat kalau WhatsApp kau dah kena hijack atau dah kena curi? Follow TikTok Rahmat, share video ni. Video selepas ni saya akan kongsikan bagaimana nak dapatkan semula WhatsApp kau. Atau apa yang patut kau buat lepas WhatsApp kau kena curi atau kena hijack. Tak nak kena scam? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.